Sebenarnya, kondo sebelah MRT ni life hack atau scam? Semua orang nak hidup selesa. Realitinya, ramai bazir 40 jam sebulan dalam kereta. Semata-mata nak hadap traffic jam ke tempat kerja. Bayangkan, kita duduk 2 hari dalam kereta, tak buat apa-apa. Sambil hadap jam tu, scroll TikTok, nampak iklan. Kondo tepi MRT, jalan kaki 3 minit je ke stesen. Developer pun pandai main air manis. Kononnya, hidup kau akan berubah bila kau duduk tepi train. Tapi berbaloi ke sebenarnya? Kondo tepi MRT ni sebenarnya dah jadi trend. Developer tahu, orang makin penat hadap jam setiap hari. Jadi, diorang jual gaya hidup baru. Kononnya kau tak perlu bayar tol, tak payah cek parking, tak perlu serabut hadap jam lah. Tapi harga dia, biasalah, premium sikit. Sebab dia jual lebih dari rumah. Dia jual masa untuk kau hidup balik. Masalahnya, ramai orang fikir, harga rumah sama dengan harga bayar bulanan. Tapi, diorang tak tengok opportunity cost. Banyak yang diorang hilang, masa stuck dalam trafik. Kalau 2 jam hadap jam sehari, sama dengan 10 jam seminggu. Sebulan, dah 40 jam. Sama dengan bekerja 1 minggu. Dalam setahun, hidup kau hilang lebih kurang 500 jam dalam kereta. 500 jam tu kau boleh buat macam-macam. Kau boleh buat sayang kau boleh nak ganti tidur, ataupun main dengan anak kau sebelum diorang besar. So, berbaloi ke tinggal sebelah MRT? Kalau kondo tu betul-betul next to MRT dan harga dia tak ke bulan, ya berbaloi. Bukan kau jimat duit je, tapi kau jimat masa, tenaga dan juga stres. Tapi hati-hati juga, ada yang guna tepi MRT tapi jalan sampai nak ke stesen kena panjat bukit, ada yang kena lalu construction, ada yang kena tahan bau longkang. Jadi kau tengok rumah, kau jangan tengok monthly payment je. Cuba kau tanya diri kau, berapa banyak masa yang sebenarnya kita hilang waktu kita hadap jam, dan berapa nilai masa tu kalau aku dapat balik. Kadang-kadang harga rumah tu 50,000 lebih mahal, tapi dia bagi kau 5 tahun hidup yang lebih tenang. Kondo tepi MRT tak janji hidup mewah, tapi dia bagi kau something yang ramai orang dah hilang, which is masa untuk hidup, bukan untuk hadap lampu brek.